dunia gijuk Allah Ta'ala kepada orang kafir, gijuk dunia kepada orang kafir liyatamatta'u. Allah mengingatkan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka cari bekallah sebanyak-banyaknya, ya, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang peringatan Al-Qur'an. Jadi dunia kagetanya bejuk ditanya baik terlena. Pusing dunianya untuk bertasawuf, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Maka dalam halnya juga Ibnu Abbas dikir, ya, dunia nejuk Allah Ta'ala kepada orang mukmin liyatazawwadu. Dunia nejuk kepada orang mukmin liyatazawwadu, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Lewat sembahyang, lewat puasa, lewat sedekah, lewat dan sebagainya. Yang kedua, dunia gijuk bagi orang munafik. Di orang munafik kan liyatazayyanu, untuk mahai-hai, ya, baik ada kendaraan, rumah yang mewah, kendaraan mewah, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya adalah liyatazayyanu. Sedangkan liyatazayyanu wa mal hayatud dunya, dunianya sebagai hiasan bagi kita. Dunia hiasan, menyanyikan kita jadikan dunia hiasan, ini adalah sikap daripada orang munafik. Kemudian yang kedua, dunia gijuk Allah Ta'ala kepada orang kafir, gijuk dunia kepada orang kafir liyatamatta'u, untuk jimu sedap-sedap, untuk jimu sedap-sedap. Walaupun kadang-kadang dikitanya dalam pandangan dia umum sedap-sedap, ya, lagi awak meme Honda kalau jalan yang pakai bendera-bendera ikut, ya, oleh yang badan kuto, bajai kuto, yang tamatno dengan untuk jimu sedap-sedap. Kadang-kadang yang jangan si awak kaya-kaya, sehingga wah mekalang, ya, mana beli-beli sana mana, ya, yang dianggap lewatnya yang sabuk kesenangan. Mai dia orang mukmin be dia tiru-tiru kesenangannya, bahina yang jadi kesenangan.